Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kerana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Situ. Ibarat dulu, kerana ni ilak klik pada kata mana dulu? Klik pada kata umi telah menghimpun. Ni muallif kata dulu. Mana tempat dia kata di awal? Tak bertemu. Dan dia kata bab yang keempat, bukan? Bab yang keempat dia bicarakan sabar, makna sabar. Lepas tu makna sabar dia kata menahankan diri hati daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya dan yang tiada disetujuinya. Menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah. Patut mai perkataan Imam Ghazali. Sudah pada tu tak bertemu naskah kita ni. Ada tak telah menghimpun? Ada tak? Tak apa lagi. Kerana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Situ Ini nak rayak betul kata apa? Ilak bagi kata pahala yang sangat besar. Tu. Tetapi pahalanya yang bahkan pahala sabar atasnya tu yang sangat besar. Kita tak sakut itu dah. Kerana firman Allah Ta'ala ini nak menyata kata ayat innama yuwaffas sabirun, ilak bagi kata tetapi pahalanya yang sangat besar. Pahala apa tu? Pahala hak kita duk bercara sabar atas membalas akan orang yang menyakiti. Tak? Ya rakyat dulu dia kata maka iaitu sunat jua bukan wajib, dan demikian juga yakni seperti yang tersebut daripada sabar atas mengerjakan yang sunat dan meninggalkan yang makruh itu, supaya juga sabar atas membalas, yakni membalas engkau akan orang yang menyakiti ia akan kau, dan juga sabar atas membalaskan orang yang buat menzalim ia akan kau. Maka iaitu sunat juga. Sunat jua bukan wajib. Sungguh pun sunat, tetapi pahalanya sangat besar. Dia ghalib begini, asal dan ghalibnya barang wajib dia besar pada barang sunat. Tetapi masalah sabar daripada balas orang buat menyakiti ini bukan wajib, sunat. Tapi sungguh pun sunat, pahala tu besar. Ya ada terkadang amalan sunat besar pahala pada hak wajib ada terkadang. Contoh, boleh kita ambil contoh selalu. Seperti beri salam dengan jawab salam.
Beri salam wajib ke sunat? Sunat dah. Sunat. Tapi kalau balik jawab wajib. Tapi besar pahala orang beri salam. Sebab dia segar beri salam ni dah. Bebel lagi orang sama tak jauh beri salam orang. Orang beri salam jawab berbuti. Waalaikumsalam. Ya. Cuba orang hak berserah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, berserah. Mulut jawab, hati berserah. Cuba orang jenis sombong. Tak, beri salam. Lepas tu bila tu segar tu, tak ada wajib, tak beri salam, tak ada dosa. Sunat beri salam. Tapi bila beri salam, besar pada balik jawab. Jawab wajib, kata jawab salah. Dia ada syarat dia, ada juga tak wajib jawab pun. Tak kira semula tu. Nak banding betul, ada terkadang amalan sunat. Tapi di segi balasan, besar pada hak wajib. Jawab salah wajib, kata jawab berdosa. Balik beri salam, tak ada wajib, kata beri salam, tak ada berdosa. Tapi beri juga, itu sunat tu. Ni pun sepatutlah. Sabar di atas membalah. Kan orang buat menyakiti kita, kita sabar daripada balah, kita tak balah. Itu sunat bukan wajib. Tamatnya nak balah pun boleh. Wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullah. Di mana boleh kamu balah. Tapi dalam keadaan begitu sunat tak balah. Tu pahala besar tu. Tu mana kata tetapi jadi istidrak pada kata maka iaitu sunat jua, iaitu sabar atas membalah akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan kau. Sabar tu hukum sunat jua, bukan wajib. Tapi awak kata sunat punya kecil lah pahala dah. Nak istidrak kata sungguh pun sunat tetapi pahalanya yakni bahkan pahala sabar atas atas membalahkan tu itu yang sangat besar kerana firman Allah. Gitu. Kerana firman Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10 artinya hanya atau innama adatu hasrin, hanya disempurnakan akan sekalian yang sabar, akan segala orang yang sabar. Sabar apa? Tafsir sabar di atas taat dan sabar atas barang yang diujikan mereka itu dengan dia. Itu dalam tafsir dia kait kita. Hanya disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Siapa? Hanya disempurna. Tapi bina apa? Yuwafa. Yang menyempurna siapa dia? Siapa boleh balas pahala? Saya tak bertemu Pak siapa kuasa nak boleh pahala? Tak ada siapa. Kalau itu Pak Allah Ta'ala. Kerana sebut Pak macam mana? Innama yuwaffillahu sabirina. Bila sebut Pak jadi gitu. Ini apa yang bina maf'ul. Innama yuwaffas sabirun. Pak bila klik pada arti Pak hanya disempurnakan yakni oleh Allah akan sekalian yang sabar. Sabar apa? Yang nak ada kait yakni sabar atas taat. Kerana bagian nafsu tak nak setuju, kita kacau lawan. Sabar atas taat. Dan sabar atas barang yang diuji akan mereka itu dengan dia barang. Tengok uji orang menyakiti kita. Sagana weh. Orang kata huduh kita. Orang duk maki kita. Duk jatuh kita. Sagana. Oh. Kalau orang pasal jenis pongah tidur tak nera aku lagi tak boleh balah. Jangan panggil nama aku. Sedih. Jangan panggil nama aku. Nak balah juga. Tapi nyok lekat ni bukan senang nah.
Ada pun kita sabar kerana tak lawan tu, tak kira tu. Sebab tak judi kerana habis barang. Bukan kerana Allah, kerana kalah tu. Tak itu kan? Judi kalah tak ada main 3 hari. Kerana tak ada gi habis barang. Kerana Allah lah tu, bukan kerana Allah kerana kalah. Nah, ani bos-bos tu, kerana tak Allah aku tak lawan, dia besar ke sakit. Tu tak boleh bagikan. Ni kita boleh balas. Nak buat macam mana boleh sangat. Tapi juga. Ni bukan senang tu. Pada besar apa dah. Tu. Apa tu kata innama yuwaffas sabirun. Dia tafsirnya sabar atas taat, sabar atas barang yang diujikan akan mereka itu. Orang sabar tu dengan barang ujian tu. Menyempurna akan ajrahum. Kalau nahu panggil maf'ul yang kedua bagi yuwaffa. Karena wafa yuwafi PM ta'di 2 maf'ul. Maf'ul yang pertama nak fa'il as-sabirun. Menyempurna disempurna akan pahala mereka itu sekalian orang yang sabar. Lah mana tu dibalas tu? Dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Tu bi ghairi hisab. Tu dia tu. Kalau selagi tak boleh kira tak banyak mana dah. Kira tengok, tak habis nak kira. Tuhan nak sendiri bi ghairi hisab. Dia balas pahala orang sabar dengan tiada dikira-kira banyaknya. Tu dalil kata pahala besar tu sabar di atas ujian tu. Nah, Allah sabit orang rasul dia kena dia boleh dua. Dia lebih dua pihak. Orang beriman dengan dia, taat ke dia apa boleh pahala ke dia kerana dia sabar. Orang menentang dia apa dia boleh pahala besar. Kerana dia sabar lah tu kan. Tu menega lagu ni ikut tu tangguh, gi apa boleh, kelik pelabur. Gi labur, kelik labur. Orang menentang dia apa labur kelik dia. Orang turut dia apa labur kelik dia. Tu orang nabi-nabi tu. Nah, tengok Tuhan kata fasbir li hukmi rabbika. Klik pada ngaji iradah ni tu. Fasbir, maka sabar ulimu hai Muhammad li hukmi rabbika. Bapa musabah kerana hukum Tuhanmu tu. Apa hukum? Hukum ibarat daripada tadi, daripada takluk iradat, takluk ilmu. Karena Allah Ta'ala menentu mu akan jadi gini. Supaya orang main lakon tu lah. Main sendiwara turut bagaimana penyusun cerita buat lagu tu, kita main turut tu. Apa mu ni? Orang menyakit timu, orang maki celamu, main mana tu? Semata-mata orang ke? Hukum Tuhanmu tu Muhammad. Tuhan menentu sedia dah, mu jadi gini. Itu fasbir li hukmi rabbika. Wala takun ka sahibil hut. Tu. Hantu kelip pada iradaan ni tu. Hai deh. Tu dialah hati kita ni. Bila Tuhan taufik senang je, mudah je. Yakni kita tafsir sikit dengan ketiada kira-kira banyaknya, yakni dengan tiada disukat. Kalau hak tafsir dan tiada ditimbang. Nah, satu ayat lagi dan firman-Nya. Ini tak ada ni dalam mata tu. Wala najziyanna, ada tak? Ada? Tak ada dah? Ni kita tambah sikit lagi. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mai ayat lagi tambah jadi dalil atas pada firman sanilah dalam surah An-Nahl ayat 9. Artinya dan demi Allah ayat supah nah wala najziyanna, dia panggil lamul qasam, lam wati'atun lil qasam. Dan demi Allah sungguh kami akan membalaskan akan orang-orang yang telah sabar, allazina sabaru, kami akan balas, demi Allah kami akan balas orang-orang yang telah sabar. Mereka itu sabar apa? Tafsir atas menyempurnakan segala janjian,
Allah kata, kami akan membalaskan ajrahum, akan pahala mereka itu balas dengan apa? Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang elok-elok barang yang telah mengerja mereka itu akannya. Tu dia. Ambil ayat ni, ayat halamat capur situ, ni dalil kata sabar itu besar. Apalagi walaupun hukum sunat bunyi tu, tapi besar. Kan? Pentingnya nak tahan hati. Tun. Nah, terutama kali kita akan bekai. Oh, hak tu nak benar. Oh, ceketar dah itu. Gerai nampak ketagu gugu mulut, tapi lekat. Oh, hebat tu, hebat tu. Itulah ayat ni menggalakkan supaya kita sabar. Tengok tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia tengok mayat pak penakir dia Hamzah dalam medan perang Uhud begitu, bila kita tengok dia membuat mutlah ke mayat. Potong hidung, kerak daun telinga, kelar belah dada tu bik jatuh, kerak kemaluan. Oh, sedih dia tengok, pak pum dia balik. Demi Allah, aku boleh takak orang yang buat pak penakir aku akan buat lebih pada lagi. Musyarat aku akan ganda lagi. Sedih, ni sedih biar manusia. Tapi bila tu ayat sabar, tak beri dah. Allah, beri dekat dah. Kau lari 150 beri dekat dah. Cop beri. Lekat. Tak bergerak. Ni payah dah. Boleh kat musim lipat. Tajapak naik ke langit lah. Tu. Tajapak naik ke langit. Naik nanti dah. Tapi kecek naik ke langit. Siapa orang tak erti faham bahasa dia, hungar kita tengok. Oh, kata balik tajapak naik ke langit. Orang ni pun lalu mutu kita tengok. Klik main mungkecek bohong. Bohong apa? Mu kata tajapak naik ke langit, tayar dok-dok. Lah, mu tak erti bahasa. Dia bakal Zuhir salah tu. Dia tak erti balarah. Dia bakal betul tak benar. Betul benar tak apa. Klik bak balah mu bohong. Bohong apa? Mu kata tajapak naik ke langit, tayar dok-dok sat ni. Tu nak kata bodoh, cerdik dah. Nah, itulah. Itu dia. Sudah. Kembali klik pada kalam alif. Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala. Tak kala ayat hamu alif mari tadi innama yuwaffas sabirun satu, pas kita tambah oleh syarahnya satu pula, yakni pada dua ayat ini dan pada ayat-ayat yang lain yang akan datang akan sebut depan tu. Allah himpun. Nah, pada ayat tadi dan ayat kita tambah saat ni dan ayat lain akan datang. Allah himpun akan beberapa perkara. Perkara tu apa? Daripada kelebihan. Bagi sekalian orang-orang yang sabar. Yang tiada menghimpun ia Allah Ta'ala, akan beberapa perkara tu Allah tak himpun bagi yang lain daripada mereka itu, lain daripada orang-orang yang sabar. Orang sabar ni Tuhan himpun banyak perkara di situ. Yang tak himpun di orang lain. Seperti apa? Satu, seperti mengampuni dosa. Yang ini mengampuni oleh Allah akan dosa mereka itu orang-orang sabar. Lagi, dan rahmat. Apa rahmat? Artinya kasih sayang ia dengan mereka itu. Seperti ayat di bawah tu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Tak ayat di depan tu. Dan apa lagi Tuhan himpun? Pahala, ini pahala yang besar bagi mereka itu orang sabar. Seperti ayat tadi, innama yuwaffa tadi. Dan apa lagi? Dan jadi ikutan, yakni jadi mereka itu orang sabar ni jadi ikutan bagi orang lain. Jadi ikutan bagi orang lain yang menunjuk mereka itu akan orang lain. Seperti ayat bawah tu. Mana? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kita ingat sangat ayat tu.
Dalam surah Sajdah lagi akan datang. Dan apa lagi? Dan pertolongan. Ma'unah, aun, nasr. Pertolongan yang daripada Allah. Tu dia orang sabar. Lagi akan datang. Seperti Tuhan kata, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu, Allah berserta orang sabar. Serta makna apa? Serta makna tolong. Betul orang nasihat sangat, sabar tak apa. Tuhan berserta orang sabar. Maknanya harap pertolongan dari Allah bila sabar. Tu makna kata muallif, Allah menghimpunkan pada ayat telah lalu tadi dan ayat lagi akan datang. Allah himpun akan beberapa perkara daripada kelebihan bagi sekalian orang sabar yang tiada menghimpun ia Allah akan dia akan beberapa perkara bagi yang lain daripada mereka itu orang sabar. Dalil selalu kerana firman-Nya Ta'ala. Apa Allah Ta'ala kata? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Halal kitab yo main sekat tu ya dah. Kita tambah hujung ayat wa ulaika humul muhtadun. Ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Ayat hubungkan dengan awal cara orang sabarlah. Wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambungnya daripada situ terus mari. Makna orang sabar itu apa kelebihan? Artinya bermula mereka itu. Siapa mereka itu? Mu'alif kita tafsir sendiri. Bermula mereka itu, yakni kita buh yakni sekalian orang yang sabar tu. Tu ya tafsir domain tu. Bukan domain, isi isyarat. Ulaika bermula mereka itu. Siapa mereka itu? Yakni segala orang yang sabar tu. Alaihim salawatum min rabbihim. Alaihim, orang ngaji kata khabaru muqaddam, salawatu mubtada muakhar. Ini satu wajah. Atas mereka itu, atas segala sekalian yang sabar tu, apa atas mereka itu? Salawatum min rabbihim, banyak arti. Yang ambil satu arti, ampun dari Tuhan. Kerana tu jamak, beberapa keampunan dari Tuhan. Apa? Akan dosa mereka itu. Itu janji. Lagi warahmah, iaitu bahasa sini, dan nikmat. Muraknya kasihan belas. Ya kita nak sangatlah kepada Allah ni, kesian kepada kita. Sebab kita ni banyak salah. Lepas tu setengah daripada sabar, bila kita sabar, dosa-dosa kita Tuhan ampun. Sebab sabar. Tu besar tu dah. Pas pula kita tak tahu dosa kita. Bila kita boleh sabar situ, dosa-dosa kita dengan dia ampun. Bukan ampun saja, rahmat kesian pula. Ya kadang-kadang ampun saja tak kesian dah lagi. Ni campurlah dah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Panjang cara ayat ni. Di segi balaghah. Dan mereka itu, kita tambah hujung, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu jua yang mendapat petunjuk kepada jalan yang betul dan yang benar. Jalan yang betul agama Islam dan amalan soleh, tu jalan yang betul. Dapat petunjuk pula dah orang tu. Ini kelebihan banyak ni. Dan firman-Nya Allah Ta'ala lagi, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Anfal ayat 46, artinya
dan sabar oleh kamu, tahan oleh kamu atas segala kesusahan. Ala syada'id, setengah ulama tafsir. Ayat ni dihubungkan dengan masalah berlaku peperangan di zaman. Sabar oleh kamu atas segala kesusahan tu. Apa saja kesusahan? Sebab apa? Innallaha ma'as sabirin. Dia panggil jumlah musta'nafah tapi fi quwwati ta'lil. Kerana bahawa Allah Ta'ala itu serta sekalian ya sabar, serta sekalian orang-orang ya sabar. Dia guna serta. Kalau kita ambil bahasa kampung ke apa? Serta. Sekali. Tu. Kita orang sabar, Allah sekali dengan orang-orang sabar. Apa kita mengaji akidah lah pula. Tapi berhenti balarah dulu. Berhenti balarah dulu. Berserta kalau sama kita, berserta berkait dengan masa, berkait dengan tempat. Siapa sekali kita dua. Tu je sama. Siapa-siapa. Berserta kita dua pada masa. Siapa je berkopak. Siapa sekali tu serta kait dengan masa. Darah zaman. Serta pada tempat. Ada sekali. Ni dia panggil serta pada tempat. Dia panggil zaraf. Ma'ani zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman pun boleh pakai. Zaraf makan. Zaraf sakut dengan masa. Siapa sekali kita dua. Berserta kita dua. Serta. Dia panggil serta. Di bahasa kampung dia juga kata serta. Apa serta? Berserta tu lah. Jadi bahasa kampung serta. Berserta. Berserta pada masa, berserta pada tempat. Gak masa dan tempat itu sifat bagi apa? Sifat bagi yang baru. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ahad yang maha esa, tak ada kena mengena. Tapi balarah tu bahasa jelira lah. Sabar Tuhan sekali dengan kita orang sabar. Bahasa bersera. Lama duk cari pula mana. Jadi budak orang panggil. Budak dah ingat cucu. Tu duk mani dah. Ingat jangan gosok, tak boleh gosok terlalu tepuh jatuh mayat. Dia kata, jatuh mayat. Mana jatuh mana? Cari dia. Dia buat apa jatuh duit itu ke? Kita orang tua tak ada hurat. Dah jatuh mayat dah. Kau kena nak cari ke? Cari air nak ambil semaya semula tu carilah. Begitu cari air semaya jatuh. Tu orang tua faham tak ada kena tafsil. Cukup dengan ijma'. Ni betul lah. Ayat mutasyabihah je lagu tu lah. Baik, tengok dia kata, sabarlah kamu. Kerana bahawa Allah Ta'ala itu serta sekalian, yang ini sekalian orang-orang yang sabar. Lepas tu syarah kita mu'alif tasdim, mai tafsir sikit. Artinya, tak apa artinya. Kita orang yakni makna keadaan berserta Allah dengan orang-orang sabar tu makna apa? Makna menolong ia. Tu nak menolak wahai. Sahabat di kala Arab dia usah ai bil aun wan nasr. Tu ma'iyah. Artinya yakni makna keadaan berserta Allah Ta'ala dengan orang-orang yang sabar tu maknanya menolong ia. Allah serta orang sabar, Allah tolong sawasa. Tapi nafsu kita gaduh. Lorak nak selalu dah. Kata tahan dulu, nak selalu tak boleh. Perangai budak dia nak apa nak selalu dah. Kata nanti esok. Tu dia tidur tak nerah tu malam tu. Lama curah je. Bawa curah esok dah ni hari dah. Esok lagi koho dulu Allah. Dia ingat sungguh. Banyak ramainya dia. Dia ingat. Tanya perangai budak kalian nak apa selalu-selalu. Gak kita orang tua, umur duk tua, perangai duk budak, nak apa selalu-selalu. Dia kata nanti dulu, alih nak selalu. Tu orang panggil tak tahan dah hati, tak tahan dah. Nak tunggu-tunggu tak. Tu panggil tak ada apa nak sifat otun tak ada. Betul lebih sangat. Siapa Allah Ta'ala kata Allah serta orang-orang sabar. Hebatlah.
Maknanya Allah menolong ia dan memelihara ia akan mereka itu, akan orang-orang yang sabar tu Allah melihara. Tu kata kelebihan banyak tu. Lepas tu nampaknya kena singgah sekat tu dulu. Ayat berikut ni lagi dah jadi dalil atas kata setengah daripada kelebihan orang sabar tu dan jadi ikutan. Boleh jadi ikutan, jadi pemimpin. Bila orang banyak sabar ni, orang nak sangat jadi pemimpin, orang sabar. Kalau orang tak sabar tak si mudah marah. Lihat dia memimpin. Beruh. Beruh. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu